Assalamualaikum dan salam sejahtera. Dalam episod kali ini, kita akan belajar bagaimana sebenarnya sistem solar dipasang di rumah. Step by step dari survey, wiring sampailah sistem hidup dan boleh jimat bil elektrik rumah anda. Kalau anda tengah fikir nak pasang solar, video ni akan bagi gambaran paling jelas dan paling mudah. Pertama sekali, tim Solar Timur akan buat site survey. Dekat sini, kita akan cek beberapa perkara yang penting. Yang pertama, arah bumbung. Paling ideal menghadap timur, barat atau selatan. Yang kedua adalah kekuatan struktur. Bumbung mesti mampu tanggung berat panel dan mounting. Yang ketiga adalah shading. Pokok, tangki air, tiang semua boleh kurangkan performance. Yang keempat adalah kapasiti TNB. Untuk pastikan rumah anda cukup kemampuan untuk sambungkan sistem solar. Sebenarnya, solar bukan bergantung pada cuaca panas, tapi cahaya, bukan heat. Walaupun cuaca mendung, panel tetap boleh menjana tenaga. Lepas survey, barulah tim akan buat design sistem. Di sini, kita akan tentukan berapa banyak panel, jenis inverter, berapa jimat bil elektrik dan anggaran pulangan modal, iaitu ROI. Design ni bukan main agak-agak je. Kita akan gunakan software khas seperti OpenSolar atau PVSys untuk kira irradiance, til bumbung, shed loss dan energy gain. Dengan design yang betul, solar boleh cover sehingga 40 sehingga ke 90% penggunaan elektrik rumah bergantung pada lifestyle. Lepas design diluluskan, barulah proses paling menarik, iaitu installation. Step yang pertama merupakan pasang mounting dan rail system. Rail aluminium dipasang pada struktur bumbung. Ia tahan karat dan dipasang dengan skru khas supaya bumbung anda tidak bocor. Step yang kedua adalah pasang panel solar. Panel diletakkan dan dikunci dengan klem untuk memastikan ia tak bergerak walaupun angin sekuat ribut. Step ketiga, wiring DC. Wayar DC akan disambungkan daripada panel ke DC combiner dan terus ke inverter. Fun fact, panel solar sebenarnya tak mengeluarkan arus elektrik tinggi pada waktu malam. Jadi, installer pasang dengan sangat selamat mengikut standard Suruhanjaya Tenaga. Inverter merupakan jantung sistem solar. Panel menghasilkan arus DC, inverter tukarkan kepada AC yang rumah anda boleh gunakan. Proses dia macam ni, biar saya terangkan. DC dari panel masuk ke inverter. Inverter tukar AC dan AC dihantar ke DB box terus ke rumah anda. Dari DB, barulah tenaga solar dialihkan ke seluruh rumah. Inverter moden ada Wi-Fi, jadi anda boleh monitor tenaga solar secara live dari handphone saja. Canggih kan? Sebelum sistem dihidupkan, technician akan buat commissioning untuk pastikan semua selamat dan berfungsi dengan baik. TNB juga akan datang untuk tukar meter dua hala. Meter ini benarkan anda eksport lebihan tenaga ke grid. Ini yang ramai tak tahu. Bila lebihan tenaga dihantar balik ke grid, anda akan dapat rebate atau penjimatan melalui skim NEM. Ataupun, bahasa mudah, TNB membeli tenaga lebihan dari rumah anda. Tapi sayangnya, skim ini dah habis pada April yang lalu. Tapi, sistem baru akan diperkenalkan iaitu skim solar atap yang akan dirilis pada Disember 2025. Jadi itulah proses lengkap bagaimana sistem solar dipasang di rumah. Bermula dari survey, design, pemasangan, commissioning sampailah sistem siap dan boleh jimatkan bil elektrik anda setiap bulan. Kalau anda nak tahu lebih banyak tentang solar atau nak kami buat kiraan jimat untuk rumah anda, tinggalkan komen atau hubungi saja Solar Timur. Terima kasih kerana menonton. Jumpa anda di episod seterusnya.